Bangun pagi tahu nak mencekik aja. Kita juga kena siapkan. Ada adik perempuan pun tak boleh harap. Asyik nak glamour aja. Abang Malik. Kau ke mana sampai seminggu tak balik? Sidi kalau ke mana sekalipun, Sidi tak pernah menyusah Abang Malik tau. Buat apa nak tanya? Abang tanya baik-baik, Sidi. Engkau jangan cari pasal. Kau terlalu banyak menyusahkan bapak engkau tahu sampai dia terlantar kat hospital gila. Hospital gila? Apa abang cakap ni? Tengok tu. Bagus punya anak. Bapak masuk hospital pun tak tahu. Yang kau tahu mengambilkan duit bapak aja. Jumpa je nak gaduh. Apa nak jadi? Abang Malik, cakap tu baik-baik sikit. Abang tak sayang gigi abang ke? Hei, apa ni? Abang cakap macam itu tak boleh? Bukan tak boleh, tapi janganlah melebih. Abang tu lah paling banyak menghabiskan duit bapak tau. Abang tengoklah badan abang tu. Pagi-pagi lagi dah cekik telur ayam sampai 10 biji. Ayam sampai 1 ekor. Daging sampai 1 kilo. Tu belum benda-benda lain. Apa kau cakap? Kurang ajar punya adik. Kurang ajar punya adik. Kau nak lawan? Lawan! Ha? Lawan! Nanti dulu Abang Malik. Lawan! Ya, kau nak ajar. Lawan! Mari! Lawan! Sudah. Apa yang ada ni? Bapak belum mati lagi kau dah kecoh macam nak perang. Masuklah. Ada. Kau nombor 1. Buat apa kau layan si Malik tu? Dia tukar badan abang kan? Apa ingat badan dia besar Sidi takut ke bang? Sudah kau jangan nak panjang-panjang kan. Kang kena penumbuk suluh aku kan 1 sen tak guna.